Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Safri bin Jamaluddin, guru kanan mata pelajaran pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah, mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua, terutamanya kepada pengetua, sahabat saya, dan juga kepada semua bidang pentadbiran pada JPK 1, iaitu Muhammad Rafi, Cikgu Puan Sazrah, Puan Nos Adawi, dan guru penelang kanan, guru kanan mata pelajaran itu Cik Aisyah, Puan Fatimah, Cik Zamri, dan semua guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah yang telah banyak membantu saya, memberi semangat kepada saya, dan juga banyak mendorong saya dalam menjalankan tugas sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih selama saya berkhidmat di sekolah ini, iaitu selama 25 tahun 8 bulan 21 hari. 25 tahun 4 bulan 21 hari saya berkhidmat di sekolah ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih sebelum saya bersara pada besok, iaitu pada hari Jumaat, hari Jumaat 22 hari bulan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah banyak membantu saya, memberi semangat dan dorongan kepada saya, terutamanya kepada pengetua dan semua pentadbir dan guru-guru serta pelajar-pelajar sekalian. Saya ucapkan terima kasih sebelum saya berundur diri daripada sekolah ini. Terima kasih. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada kerdipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri khayalan denganmu. Maafkanlah, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau ilhamku. Ingatkah kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita
kita saling bertatap muka, berkata Jadi bapa supaya apa? Supaya berbahagia, supaya berjaya. Ya? Semoga sihat lah, insyaAllah. Jangan sedih, kita sama-sama sedih. Memang baik dengan kita. Okey. Aku sini tahu lama sini kan. 25 tahun, 26 tahun. Saya 16 tahun sini. Saya kenal tak lama lah Ustaz. Kamu baik dengan kita. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini dan ku Ustaz. Adik. Satu, dua, tiga. Selamat bersama Ustaz Taufik.